Assalamualaikum guys. Okey, kembali welcome back to my channel. Okey, aku hari ni dah sampai ke Jakarta. Okey. Jadi, orang cakap aku baru je balik daripada Korea dan now sekarang aku dekat Jakarta. Pergi sama juga dengan family. Cumanya hari tu kat Korea seorang adik aku tak ikut dan kali ni dia ikut. Ni adik. Okey. Jadi aku nak sekarang ni plan dia aku dah sampai kat airport Jakarta dan ni nak pergi menghala ke Bandung. Okey. Jadi korang layan je video daripada aku. Watch out. Jadi sekarang masing-masing take 5. Ambil bateri dulu. Okey. Kita orang sebenarnya daripada pukul 2 pagi tadi dekat airport KLIA. Aku dah malas lah nak buat start shooting daripada KLIA sebab dah biasa sangat. Dan aku belajar daripada pengalaman yang Korea tu lah. Aku buat daripada KLIA. Aku burn out. Aku penat. So bila aku dah sampai, kalau korang perasan episod pertama tu, bila aku dekat Korea tu hari pertama ni aku dah burn out sikit je aku bila part dekat Korea tu. Jadi sekarang ni aku buat decide, aku buat keputusan. Aku start daripada Jakarta sendiri. Okey. Ush. Jangan. Kau Probowo ni kan. Okey. Jadi aku pun tak tahu, aku sebenarnya sangat excited. Sangat excited dekat Jakarta ni sebabnya Indonesia ni adalah salah satu negara yang aku nak tengok dia orang punya culture. Aku pernah je datang Indon dan dah lama lah zaman aku sekolah dulu. Okey. Jadi kita tengok. Ciao. Driver pun dah sampai. Aku pun nak terus bergerak ke pergi makan dulu lah. Lapar dekat pagi sore. Okey. Let's jom. Mana? Okey, jom. Razik, barang. Bag, tolak. Tu, ada lagi tu dekat Patlang. Okey, sekarang aku dah sampai untuk tempat breakfast lah. Okey, dekat pagi sore. Yang ini adalah macam tempat wajib bila kau turun daripada airport, turun daripada flight, kan? Kau dah sampai je Jakarta, kau kena makan dekat sini lah. Itu apa yang direkomend oleh orang-orang lah. Jadi sekarang aku nak try apa menu dekat pagi sore. Okey, let's jom. Okey guys, so sekarang ni tadi total 2,895,200. So sekarang ni kalau kita nak tengok kita orang 14 orang makan. Lebih kurang harga dia convert dengan duit Malaysia 2895,200. Ambil kau. Untuk 14 orang makan total lebih kurang RM737.43. 14 orang makan. Okey. Setelah di convert
mak aku terus makan ubat sebab kredit kad dia bukan kredit kad aku. Okey. Tu. Ha tu. Makan kerupuk sampai 6 tu. Ha tu. Ha dia. Okey. Ciao. Okey guys, aku dah settle makan. Oi, padu. Memang padu dia punya makanan dekat sini. Aku boleh cakap kalau yang dekat Malaysia tu macam yang top adalah bumbu babah, masakan Padang. Masakan Padang ke masakan Minang macam tu lah. Tapi dekat sini, setiap lauk yang dia bagi tu rasa macam nak buka. Dan kalau kita buka tu ikut kan, kita ingat kan macam tak sedap. Tapi bila kita buka je, memang boleh masuk lah tekak. Aku boleh memang recommend lah kedai ni. Dan dekat pagi sore dia punya nama kedai. Okay, so sekarang ni kita orang dah settle makan apa semua. Kita orang nak berangkat ke Bandung. Perjalanan daripada sini ke Bandung ambil masa lebih kurang 3 jam. 3 jam. Jadi yelah masing-masing pun tak tidur, tak apa kan. Mungkin yang ni transport kita orang. Dia cakap ini adalah van. Tapi kalau sebab dia 19 seater kat sini. Besar jugalah, dah lebih kurang macam bas. Okay guys. So jumpa dekat Bandung nanti. Okay, ciao. Macam mana, apa plan? Tak, everything okay. Tapi sekarang ni ada... Mana okey? Muka stres je. Ya ke? Kau suka lah nak tayang daripada muka. Nah. Tak, dia tadi belum... Okey. So macam mana plan dia? Cuma starting nak gerak pun slow-slow. Baru je. Jom. Tingkat 6 semua. Beras? Beras habis? Beras habis. Oh, tidak. Beras habis, lepas selesainya warinah. Okay guys, alhamdulillah aku dah sampai. Aku berhenti jap sini sebabnya ada aircon. Panas. Indonesia pun panas Okey, aku dah sampai dekat hotel Grand Farm dekat Bandung ni. Jadi sekarang tengah buat proses untuk check in apa semua. Hotel selesa alhamdulillah, tapi aku tak tengok bilik lagi lah. Sekejap lagi kita tengok bilik. Sekarang ni kita orang nak masuk bilik, siap apa semua sebab dalam sejam lagi kita orang nak turun untuk nak pergi ke mall ke apalah. Okey. Jadi let's go. Okey, alhamdulillah. Ini bilik kita orang. Selesa, rasa selesa. Yeah. Dapat dia katil single ni, dia gabungkan. Ni, yalah single. Dia gabungkan dan ada swimming pool kat bawah tu. Ada swimming pool? Ada swimming pool. So yang ni pemandangan daripada bilik kita orang. Okey. A few moments later. Okey guys. Kita orang dah settle, mandi, rehat dekat hotel kejap sejam. Dalam sejam macam tu dah settle. Sekarang kita orang dah keluar. Dan sekarang aku dekat Toko 3. Toko 3 ni dia macam baju seluar lah dekat dalam ni. Jadi kita tengok apa ada dekat dalam. Okey, jom. Jadi dekat dalam ni ada banyak baju, macam barang-barang, yalah baju lah, baju seluar,
Tapi seluar dia seluar Levi's lah. Aku nak cakap tempat ni best. Bagi aku biasa je lah, tak ada apa yang interested pun. Cumanya okey lah. Untuk kau risk apa, based on kau nak rasa experience datang, okey lah dekat sini. Wah, ada kura-kura. Jadi dekat sini pun ni kan macam baju-baju jeans macam ni lah ada. Tapi macam aku cakap lah, concern aku setiap kali travel, bukan kepentingan lah, aku tak tertarik pada nak beli baju ataupun seluar lah. Okay, so let's jom pergi ke next location. Mungkin lagi better. Okay, ciao. Okay, bila kau keluar dekat toko 3 ni, kita orang macam kena serang tau dengan orang-orang yang yalah dok jual-jual macam ni kan. Aku pun faham je, diorang pun nak cari rezeki, nak hit diorang punya sale. Yalah, tapi kita tak selesa lah dalam keadaan macam tu kan. Macam ni kan, kau tengok. Ni Pak Lang aku, dia dah kena dah urut. Aku tak tahu dia kena ketuk berapa nanti. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman Berapa? yang Dapat? pertama. 30. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi. A few inches later. Okay, sekarang kita orang dekat Heritage. Okay, now Heritage ni sama juga, ada macam butik lah. Ada baju, ada seluar. Tak apalah, at least kita datang tengok je lah. At least dah sampai. Ini macam shopping mall lah, tapi dia bukan shopping mall yang besar. Dia hanya baju dengan seluar. Tak silap aku tadi depan tu ada kasut juga. Nanti kita tengok, okey. Ni sekarang Rania tengah try untuk ni apa? Nama dia? Blouse apa? Jeans. Tengok kakak. Dia memang macam tu ke ataupun dia labuh? Okey kakak. Lawa ke? Macam ni harga dia berapa? 120. 150 lah. 150,000. Tengok pusing kakak. Oh. Nak cari pair untuk adik dia, tapi Hana tengah tidur. Okay guys, nampaknya dekat sini pun sama. Tak ada apa yang menarik pun. Cumanya keluar-keluar tahu-tahu dah malam lah sekarang ni. Jadi kita tunggu ke next punya lokasi nak pergi ke mana. Okay, ciao. Okay guys, jadi sekarang kita orang berhenti makan dulu dekat
Meh kocok mah dadeng. Aku tak tahu apa menu dia. Sebabnya berhenti makan kat sini sebabnya sebenarnya kita orang nak pergi ke sebelah. Sebelah adalah kilang perfume, yang jual parti-parti perfume apa tu semua. Jadi sementara yang nak pergi tengok tu pergi. Jadi siapa yang nak apa? Sekejap aku setting kamera. Rania, kau main pasir Sini. Jadi siapa yang nak tengok perfume boleh pergi tengok perfume. Dan siapa yang apa orang cakap, siapa yang nak makan boleh lepak sini yang makan. Okey. Jadi kita tengok apa menu dia. Sekarang kita orang dah settle makan apa semua tadi. Actually tadi diorang pergi ke macam tempat perfume, tapi aku tak masuk sebab aku melayan budak-budak ni makan apa semua. Lepas tu dah balik ke hotel pun sekarang. Kita orang keluar balik untuk nak cari kudap-kudap lah. Sebab hotel ni betul-betul dekat dengan macam night walk. Ibarat macam diorang punya town lah dekat sini. So sekarang kita tengah pusing-pusing untuk nak tengok apa benda yang kita boleh beli, apa meriahnya dekat kawasan-kawasan malam ni. Okay. So habis je birol aku kejap lagi, dengan suasana-suasana kejap lagi, bermulalah untuk hari yang kedua besok. Okay. So see you tomorrow. Ciao. Kakak tak bola balik, lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Disebabkan satu hari ini aku tak cukup tidur daripada semalam tak cukup tidur. Hari ni aku nak kena ambil sikit manisan lah. So aku order chocolate flip untuk duduk dekat dalam hotel nanti. Sebab aku tak tahu nanti aku naik hotel pun kau tentu boleh tidur terus ni. Sebab aku punya jenis kalau dah penat sangat pun kau boleh terus tidur. Mula lah nanti aku buat apa. Tapi yang pastinya aku sampai hotel ni nanti kamera aku yang ini memory card dah full. So aku nak kena transfer daripada video ni pergi ke laptop aku dulu. Sebab besok aktiviti penuh untuk aku nak buat recording semua kan. Jadi aku nak clear kan dua-dua kamera aku punya memory. Okay. Okay guys, now kita orang take 5 jap sebelum naik bilik untuk berehat. Dan aku beli chocolate frip. Diorang makan aiskrim. Kakak pun makan aiskrim. Ya. Okay. Jadi besok, sebab besok pagi-pagi kita orang dah nak gerak, jadi nak kena rehat lah. Kat belakang aku ni dah lama aku tak rasa bite-bite macam ni tau. Maksudnya ni macam 7E tau. Bila 7E dekat bahagian luar tu orang lepak semua hisap ukuk. Jadi kau masuk dalam ni semua bau asap ukuk lah. Biasa lah Indonesia pula terkenal dengan kretek. Kau tahulah dia punya perginya bau dia macam mana kan. Tapi orang cakap nak kena try tu. Nak kena try. Nanti aku nak hisap ukuk kat luar tu. Aku nak rasa bite-bite Indon. Okay. So guys, jumpa esok. Okay. Ciao.